order telur putih, egg white. Okay guys, so kita nak hantar egg white tadi yang dah kita packing. Okay, so ni lah dia. Biasa egg white ni orang Cina beli, orang Cina. So dia buat apa, buat kuih ke, tak lah. So niaga online ni macam ni lah. Sama ada JNT, kalau Shopee dia memang SPX lah. Dia cari dia punya tempat hantar. Tolak. Tarik. Assalamualaikum. Terima kasih. Tolak, tarik. Okay. So benda dia macam tu lah, hantar hantar je, dah selesai. Senang kan. Ada yang kata kenapa sampai RM33. Dah itu market dia, kita kena letak lah. Pertama sebab pengurusan botol yang kita pakai tu ada botol yang high grade dia ada clip seal dengan ada seal dalam yang jenis tutup tu. Itu botol je dah RM2 lebih. Lepas tu kotak kabus tadi tu, kotak kabus tu dah almost RM7. Macam tu lah. Kalau beli banyak pun dapat murah. Kalau tak RM7. Situ je dah habis RM10 dah. Jadi kita punya label, wrapping, that's why harga dia memang macam tu. Senang cakap macam ni lah. Benda ni jarang orang Melayu beli. Biasanya orang Cina India beli. Tak tahu dia pakai buat apa. Tapi harga dia memang gitu dekat market. 30 lebih, 40 lebih pun ada. Jadi kita jual ikut harga standard lah. Itulah kisah dia. Senang kan? Tu harga 30 lebih tu belum tolak lagi ni. Shopee punya cukai. Dia punya servis. Tak silap saya berapa dia punya servis 20 berapa persen dah. So kita dapat tak banyak. Tu Shopee lah. Kalau TikTok dia murah sikit. Tapi macam ni dekat TikTok yang egg white ni tak berapa laju. Yang dekat TikTok kalau produk saya laju, yok telur itik masin. Macam tu lah. Okay, terima kasih menonton. Yang belum follow, minta tolong support saya, follow, share dengan komen lah sikit. Apa yang korang nak tanya, korang boleh tanya. Saya cubalah untuk respon. Okay, terima kasih, jumpa lagi, bye bye. Janji kami pada semua, dari hati ke meja makanmu. Itulah janji Aswan Fun padamu.